Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي الكريم وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العلي العظيم. Terima kasih kepada fungsi majlis merangkap Tuan Imam Maghrib. Yang saya hormati Tuan Fungsi. Saya tak pernah tahu Tuan Fungsi. Masya Allah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Yang saya hormati Barisan Jabatan Kuasa Surau, pimpinan masyarakat, dan juga tak dilupakan kepada sahabat saya, tak sangka pula saudara di hujung sana tu, yang Bilal, Tuan Bilal. Alhamdulillah. Dan juga upo tuan-tuan, saya biasa lalu sini. Ada upo kawan saya mari. Saya cakap bahasa sekarang ni faham tidak? Maklumlah. Kan? Ada kawan saya, Ustaz Qayyum Lubis. Alhamdulillah. Dan juga tetamu-tetamu yang hadir pada malam ini. Ikut pada arahan pihak Jawatan Kuasa Surau, disuruh saya ceramah 1 jam. Tapi kalau ikut poin nota yang saya ada tuan sekalian, saya ada 120 poin. 1 poin 15 minit, 4 poin sejam. Kalau 20 poin dah 3 jam. Kita ceramah 30 jam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tunggulah saya balik. InsyaAllah tahu sekalian, saya diamanahkan oleh pihak Jawatan Kuasa Surau untuk ceramah selama 1 jam sahaja. Kalau ceramah 1 jam sahaja, saya boleh buat 4 poin sahaja. Yang mana setiap 1 poin itu adalah lebih kurang 15 minit. Sebab saya faham manusia sama lah saya tuan-tuan. Cukup setengah jam bersipu kanan tukar ke kiri, dah mula pandang jam, dah mula buit-buit pergi bilik air, dah mula konjet-konjet motor pun saya. Jadi kaedah yang terbaik adalah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok baru pukul 8.40 baru setengah jam. Dan pukul 9 ada lagi lebih kurang 10 minit. Dan insya-Allah 9.10 kita berhenti. Boleh tuan-tuan? Boleh. Mana yang bising tuan-tuan, saya maafkan sebab anak saya pun akan bising nanti insya-Allah. Jadi saya minta maaf tuan sekalian kalau ada masalah gangguan makhluk halus, bukan syaitan, tapi ialah budak kecil tuan-tuan. Kalau ada gangguan saya mohon maaf banyak-banyak di luar bidang kuasa saya. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, hari ini kita dah masuk malam 12 Rabiul Awal 1438 Hijrah, merangkap tahun 2026 Masih. Saya nak mulakan satu kuliah saya pada malam ini, ataupun perkongsian saya pada malam ini, dengan satu ungkapan daripada orang putih. Besok ustaz-ustaz ceramah hari mulakan dengan Al-Quran. Tapi saya nak bagi nampak tahu sekalian bahawasanya orang putih, orang kafir dah kaji Islam dah lama.
dipanggil sebagai orientalis barat. Mereka mengatakan tahu sekalian, antara John Acton nama dia. Dia kaji lebih kurang tahun 1876. Mahu saya tahu, saya google, saya siap tuan-tuan. Ini ceramah Hadis Rasul yang berapa dah bulan ni tuan-tuan. Saya ulang balik apa yang saya sampaikan. Pada tahun sedemikian tahu sekalian, dia mengatakan bahawasanya dia pelik dengan umat Islam. Orang Islam gitu, dia pelik. Sebab dia kaji Islam, dia pelik. Kenapa orang Islam ni, dia boleh sayang, dia boleh suka, dia boleh kasih, dia boleh cinta kepada satu figura, satu orang yang dia tak pernah nampak muka dia, yang tak pernah tahu macam mana roman dia, yang tak pernah salam, yang tak pernah jumpa. Zaman sekarang ni ada Facebook Live, ada TikTok Live, dan live-live yang lain. Banyak. Tapi bagaimana manusia tu sekalian sampai sekarang, dah 1400 lebih tahun Nabi SAW meninggal, dah wafat, tapi kita tetap sayang dan cinta Nabi. Sehinggalah dia mengatakan, tuan musyrik, Nabi Muhammad itu, Muhammad bin Abdullah itu adalah alien. Dan saya tengok ada satu pendakwah daripada Indonesia. Sebab zaman tu kan teknologi sains dah mula berkembang. Dia tak faham macam mana satu figura ni boleh macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Dan dia kaji, akhirnya dia kata, oh, Nabi Muhammad ni datang daripada planet Marikh, dia kata. Datang daripada luar bumi. Yang datang sehingga dia punya pengaruh dia itu melangkaui ribuan tahun. Kalau kita dengar tuan-tuan, kita percaya atau tidak? Tidak percaya. Tuan-tuan hebat, adik-adik hebat. Tapi masalah tuan-tuan sekalian, ada yang percaya tak? Ada. Dah gangguan lah. Pergi ke ibu, ibu panggil. Pergi bagi ibu panggil. Pergi ibu panggil. Ibu panggil. Pergi belakang. Jangan ambil ni tuan-tuan. Dia dua je, left or right. Faham tak maksud dia tuan-tuan? Okey, tak apa, biarkan dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran, barulah pendapat daripada Al-Quran. Tadi saya beritahu pendapat daripada orang putih. Berilah yang kedua. Tolong, siapa seorang tolong? Ni antuk tolong. Bawa ke rumah. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak tuan-tuan. Sebab dulu saya pernah ceramah, saya buat budak, saya jarang buat budak. Bila buat budak tuan-tuan, dia berlari sana, abang lah ni adik abang, abang lah. Ada makcik tu kata, Ustaz, lain kali datang masjid ni Ustaz, masa kuliah maghrib besok. Datang kuliah ni Ustaz, bawa tali siap-siap. Tambik tiang tu dia kata. Saya kata, yolah, saya kata. Okey? Okey, sama tuan-tuan. Kemudian, dan itu kita baca dalam pandangan orang putih. Kita beri balik kepada pandangan ataupun ayat Quran dalam surah Al-Anbiya. Allah berfirman yang bermaksud, kami tidak memutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nampak tak keyword dia? Rahmatan lil alamin. Bukan sahaja memberi rahmat kepada manusia, memberi rahmat kepada haiwan, memberi rahmat kepada seluruh makhluk termasuk jin. Kita ni makhluk, kita ni manusia, memberi rahmat kepada kita. Seluruh alam bermaksud selagi alam masih ada. Selagi alam tak ada, alam tak hancur tuan-tuan, alam masih ada. Selagi itulah rahmat Nabi SAW akan dapat kepada kita. Yang mana tuan-tuan sekalian, tahun 2026 tahun sekalian, sudah banyak berlaku musibah yang amat dahsyat. Orang dah mula lupa Nabi, orang dah mula lupa Rasulullah, dah mula lupa siapakah watak itu. Bahkan tahu sekalian, ChatGPT pun dah salah. Tahu tak ChatGPT adik-adik? Tak? Bagus. Dia pun dah salah tuan-tuan. Bila ditanya, bilakah tarikh lahir Rasul, tarikh wafat Rasulullah, dan tarikh umur wafat Rasulullah, 60 tahun. Saya tengok dalam TikTok tu lah. Lepas tu ditanya lagi, biar betul, cek balik. Oh maafkan saya tuan, 61 tahun. Biar betul. Oh maafkan saya, 62 tahun.
Jadi tahu sekalian, bila manusia yang dah membina satu teknologi yang memberi maklumat dan data yang pelbagai pun boleh salah, apatah lagi manusia-manusia macam kita ni pun ada juga kelemahan di situ. Saya tak ada masalah dengan tuan-tuan yang hadir malam ni. Saya yakin tuan-tuan tak ada masalah. Yang saya rasa masalah orang yang di luar sana. Dan ada satu video daripada pagi tadi tuan-tuan, tengah viral, orang reshare di WhatsApp status. Reshare. Dia buat interview. Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum dek. Tahu tak Nabi Muhammad tu siapa? Tak. Lagi dia tanya lagi, tahu tak Nabi lahir berapa hari bulan dalam Islam? Dia kata macam-macam dia kata. Tahu lagi tak, yang paling saya kecewa tuan-tuan, dia kata tahu tak siapa Nabi Muhammad? Muhammad pernah dengar tapi tak tahu siapa. Memanglah pak saudara saya pun nama Muhammad. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, manusia zaman sekarang ni dah mula lupa. Kalau dia lupa tuan-tuan, adakah syahadah, 2 kalimah syahadah itu betul? 2 kalimah syahadah. Adik-adik ramai baca 2 kalimah syahadah. 1, 2, 3. Saya tak sambung tahiyat awal tadi kan. Okey, maksud dia apa? Aku bersaksi pertama tiada Tuhan sembah dan Allah. Selesai. Yang kedua, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apabila syahadah itu, yang kalimah yang kedua itu tidak digambarkan dengan betul, aku bersaksi Allah Tuhan aku. Selesai. Aku bersaksi juga Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah. Tapi tanya Muhammad itu siapa? Entah. Tanya siapa Rasulullah? Entah. Ini tuan-tuan, tahun 2026 ni tuan-tuan, yang perlu dirisaukan kepada kita semua. Tengok balik anak-anak kita, tengok balik cucu kita, menantu kita, kawan kerabat kita, adik-beradik kita, tahu tak siapa Nabi Muhammad? Kalaulah tuan-tuan dan puan sekalian, kita semua tak tahu siapa dia itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya kita. Apabila hari kiamat nanti tuan-tuan sekalian, kita dah mati semua ni, dah mati, berkumpul di padang mahsyar. Apabila berkumpul di padang mahsyar, semua berbilion-bilion umat tuan sekalian, dikatakan oleh para ulama, ramainya manusia sampai kita boleh berenang dalam beluh. Bukan dalam air pantai batu pek ni ya. Bukan air laut pantai kan, air beluh. Berenang di situ sehingga ada yang wameh. Sebab tuan-tuan, ramainya orang antara zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Isa, umat mereka semua mencari-cari syafaat. Yang ada syafaat hanyalah satu, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahlah kita tak kenal Nabi, tak tahu Nabi, bila dah mati minta syafaatkan Nabi, tak tahu malu kita. Bukan kita lah, kita semualah. Bukan tuan-tuan, maksudnya kita semua ni lah. Nak khabarkan tuan-tuan sekalian, begitulah keadaan manusia umat akhir zaman ini. Tak ramai yang tahu, tak ramai yang sadar. Mungkin satu zaman nanti, mungkin lagi 5 tahun, 10 tahun, mungkin dah tak ada ceramah sama sekali tuan-tuan. Mungkin panggil ustaz kan macam betul lah, ada ni lah apa, pasang apa, LCD, pancarkan projektor, dengar ceramah online je lah. Contoh akan datang, na'udzubillah. Tapi berbeza tuan-tuan dan sekalian, apabila kita ni manusia yang tak ada pegangan hidup, khususnya Islam, kita akan mulalah cacah barbar tuan-tuan, sebab tak ada pedoman dan pegangan yang sebenar. Tuan-tuan dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting tak Nabi tuan-tuan? Penting. Kenapa saya kata penting tuan-tuan? Satu poin yang utama, dalam seramai-ramai makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah paling sayang Muhammad bin Abdullah, itu Rasulullah. Bukannya si fulan bin si fulan, bukannya fulanah binti fulan, tidak. Nama yang tepat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang paling Nabi, yang paling Allah sayang. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh analogi mudah.
Ada satu hamba Allah ni mungkin dia punya jawatan dia tinggi, yang paling besar lah katakan. Okey, tiba-tiba ada seorang lelaki tuan sekalian, dia rapat betul dengan orang yang besar ni, rapat serapat-rapatnya tuan-tuan. Kita tuan-tuan tak kawan, tak rapat dengan yang hebat ni. Kita rapat dengan siapa? Orang yang rapat dengan yang hebat tadi tu. Agak-agak tuan-tuan lah, kita ni dapat tak manfaat tuan-tuan sekalian? Dapat. Jom pergi makan rumah dia, kota mandan dia. Saya pernah penuh tuan-tuan. Saya tak sangka lah dia tu ada jawatan, suatu jawatan pada orang yang hebat. Kita tuan-tuan pergi masuk ke topik tuan-tuan, pergi makan tengah hari ya tuan-tuan. Dah rasa jobo lah, tahu jobo? Tahu jobo tak tuan? Tak tahu. Tuan Imam tahu jobo tak? Tu dah mula dah keluar kataan tu. Dan tak tahu Tuan Musi tahu tu. Adik-adik tahu tak jobo tu apa? Tak tahu. Jobo ni apa, macam pelagak lah. Dah rasa hebat, dah kombang lah buntut masing-masing ni. Wah, hebatlah aku dah masuk rumah dia. Padahal tuan-tuan sekalian, kita masuk pun tak masuk pun sama kan? Tapi manfaat yang kita dapat tuan-tuan, sebab kita rapat dengan orang yang rapat dengan orang besar. Sama juga apabila kita ni tuan-tuan disayangi oleh orang yang rapat dengan Allah Ta'ala misalnya. Yang paling sayang Allah, yang Allah paling sayang itu Muhammad bin Abdullah. Apa kita rasa? Alhamdulillah, Masya Allah. Bahkan tuan-tuan sekalian, nanti di padang mahsyar nanti dia kena kita pula. Adik baju hijau, siapa nama adik baju hijau? Pakai baju pegang botol lah, kamu lah. Siapa nama? Muhammad Ariful Syah, Arif Amsyah. Budak zaman sekarang nama susah. Muhammad Arif Amsyah. Okey, terima kasih Dik. Tiba-tiba Nabi panggil, "Oi sini Muhammad Arif Amsyah." Wah, kena Nabi kat dia tuan-tuan. Kita yang sen tuan ngeneng-ngeneng kat dia ni. Harap-harap panggil dalam sen. Tiba-tiba dia skip siapa nama adik sebelah dia? Asfa, Arfan. Saya tunggu-tunggulah. Okey, Fawaz sampai ni, Fawaz sampai ni. Kata, oh Arfan mari sini. Di skip saya tuan-tuan. Contoh, apa rasa saya tuan-tuan? Sedih, kecewa, rasa macam malu, rasa macam tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Sebab apa? Nabi tak kenal saya. Andailah tuan-tuan, itulah tuan-tuan tu, itulah yang berlaku pada tuan-tuan. Sedih tak tuan-tuan? Sedihlah. Budak kecil tak kena. Eder ni ceramah selalu tak kena. Tu yang contohlah. Sebab dia kata, oh dia banyak selawat, hidup dia 10 tahun tapi banyak selawat daripada kau. Contoh, hidup 8 tahun umur dia, lagi banyak selawat pada kau. Kita ni hidup, masa hidup banyak tengok telefon. Pagi, siang, pagi, petang, siang, malam, semua tengok telefon. Tengok telefon, tengok apa? Lagi kawan saya tuan-tuan dia share status WhatsApp dia, tengok TikTok 6 boleh jam sehari. Sehari 24 jam, 6 boleh jam tengok TikTok, 8 jam berbagi. Tolak tidur, tolak apa, hidup dia, hidup dan matiku hanya TikTok. 6 boleh jam tuan-tuan, 6 boleh jam tengok TikTok. Mungkin dia berojo dia wait live TikTok, dia wait live Shopee, Allah alam lah. Itulah manusia yang berlaku kepada kita di akhir zaman ni, yang tak kenal Rasulullah. Bila Rasulullah tak kenal kita nanti di padang mahsyar, menangis tak berlagu. Menangis tak berlagu, tak ada lagu nyanyi sikit lagu lagi tak berlagu. Tak payah nyanyi, buang masuk. Dia dengar abang-abang ni kasidah cukup dah. Yang kedua, nampak dah 8.10, 8.25, kita dah sudah poin yang pertama. Kita kena tepati masa. Yang kedua tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW adalah contoh ikutan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ada masalah tak? Tuan-tuan depan saya, yang perempuan jangan jawab dulu. Yang laki-laki ni, ada masalah tak? Oh tak ada. Wow. Ibu-ibu kat belakang, yang perempuan kat belakang, ada masalah tak? Wow, tak ada. Kawan saya kata, orang yang tak ada masalah ni orang kilo. Nak tanya lah dekat depan. Sekali lagi saya tanya ni, yang depan laki-laki pada kanan saya sampai kiri saya ni, ada masalah tak?
Alhamdulillah tak kilo. Yang perempuan ibu-ibu kat belakang ada masalah tak? Dongah yang budak-budak lagi banyak masalah pada ibu-ibu. Okey, tak apa, saya faham. Kenapa kita ada masalah? Sebab kita ni manusia. Dalam dunia ni, orang yang paling banyak masalah siapa? Memanglah manusia ni. Takkanlah kucing. Siapa yang paling banyak masalah? Kamu punya masalah mungkinlah dulu, saya zaman kamu dulu. Masalah saya mungkin, alamak esok sekolah, tak siap kerja sekolah lagi. Mungkin. Betul? Itulah level dia. Kita tuan-tuan agak-agak nak kembali ke dia orang tak? Oh tuan-tuan, nak itu, nak ini, nak itu. Tuan-tuan kita ni kan? Kita ni macam-macam masalah. Mungkin tak ada masalah duit, masalah dengan kogo pula. Kogo tak ada masalah, masalah dengan kawan-kawan pula. Kawan-kawan tak ada masalah, kogo tak ada masalah, duit tak ada masalah, diri sendiri masalah pula. Kita ada masalah. Tapi kita kena ingat, orang yang paling banyak ujian, musibah, masalah adalah Rasulullah. Kalau Nabi demam, kalau kita demam, Nabi demam, Nabi 2 kali lagi sakit pada kita. Orang lelaki kalau demam tonton Rasul dah nazak lah. Panggillah mak balik. Panggillah umumlah ke semua orang apa kita dah nak meninggal dah ni. Kalau demam, orang perempuan demam boleh lagi masak. Betul tak ibu-ibu? Betul. Alhamdulillah diwakil kepada mak. Betul lah tu. Kita laki-laki tuan-tuan, masalah kita tuan-tuan mungkinlah itu ini betul. Tapi kita kena ingat masalah. Contoh tuan contoh. Kita nama Abdullah lah tuan-tuan. Katakanlah ada seorang bayi namanya Abdullah. Bukan nama sebenar. Saya Ustaz tak, bukan nama sebenar. Abdullah. Dia lahir, kita tengoklah. Ui, comelnya baby ni Abdullah, Masya Allah, comelnya dia. Dia kata, kesian Abdullah tu. Kenapa? Ayah dah meninggal, masalah baby lagi. Kesian tak Abdullah tu? Kesian Abdullah tu dah bosan 6 tahun, baru tadika pasti. Mak yang meninggal. Kesian tak? Kesian dia. Macam mana dengar ni punya dialog ni. Lepas tu umur 8 tahun, duduk dengan atuk dia, meninggal atuk dia. Kesian ke tidak? Kesian dia. Kemudian umur dia 53 tahun, dihalau keluar daripada kampung itu. Kesian tak dia? Kesian dia. Dia masih hidup, ada 3 orang anak lelaki, semua meninggal masa kecil. Kesian tak dia? Kesian dia. Dan semasa hidup dia tuan-tuan sekalian, di akhir hidup dia, anak dia 7 orang, 6 meninggal, 1 je hidup. Kesian tak dia? Kesian. Kamu belajar mana lah ungkapan kesian tu? Macam mana dialog tu? Okay, mana Kita Piramli. Tak apalah, Piramli punya pasal. Tapi masalah tuan sekalian, orang yang saya beritahu kesian tuan sekalian, yang dihadapi oleh orang tersebut antaranya, dan memang betul-betul tuan adalah Rasulullah SAW. Kita tengok orang tu ayahnya meninggal, kesian dekat dia tuan nak yatim. Kita tengok dia tu pula tuan-tuan, kematian anak. Tuan-tuan, kawan saya tuan-tuan, anak dia meninggal seorang. Dah mengaum tuan-tuan, menangis tak berlagu. Anak dia tuan-tuan meninggal pula dengan mak dia, 2 orang. Meninggal tuan-tuan. Kesian dia, kesian. Tuan-tuan, musibah yang paling besar adalah musibah kematian. Dan Nabi menghadapi kematian demi kematian demi kematian, sehingga tuan-tuan sekalian, kita pun tak sanggup berada di tempat Nabi menerima ujian yang sama macam Nabi. Anak Nabi tuan-tuan bernama Ibrahim, anak dengan Maria Qibtiyah, meninggal ketika usia lebih kurang, kata para ulama, lagi tak rahikil maktum, 6 bulan baby. Adik-adik, 6 bulan tu masa mana adik-adik? Masa mana? Masa ni? Bagus. 6 bulan. Kawan saya tuan-tuan, anak dia juga ada meninggal 6 bulan. Kawan saya kata, bukan dia sodih juga, tapi yang paling sodih atuk dia kata. Atuk yang sodih, pandang muka saya nangis. Pandang muka rumah saya nangis. Pandang, dah apa tu, bunyi apa tu?
Biarkan dia azan tu. Pandang muka saya nangis, pandang orang tu nangis, pandang ada tu nangis. Sebab apa? Ada sedih cucu meninggal. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW ketika meninggal anak Ibrahim, nak diletakkan Ibrahim dalam kubur, dalam yang lahat, tuan-tuan, apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Kau ni Rasul, beriman kepada qada dan qadar. Kau ajar kami qada qadar. Kenapa kau menangis? Jawapan Nabi SAW, salahkah aku untuk sedih atas kematian anakku? Nabi bolehlah sedih. Nabi pun sedih, tuan-tuan. Bukan Nabi anak dia meninggal, alhamdulillah. Tidak. Nabi bila anak meninggal, Nabi sedih. Nabi kebumikan dia, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab ada sebab, tuan-tuan. Anak Nabi meninggal yang lelaki, tuan-tuan, takut nanti bila Nabi wafat, ada anak Nabi takut disambung pula dengan anak Nabi tersebut. Itu panjanglah kisah, tuan-tuan, panjang kisah dia. Tapi cerita, tuan-tuan sekalian, ujian yang Nabi dapat, tuan-tuan, tak sama dengan ujian kita. Kita tengok, kita rasa dalam dunia ni, akulah yang paling boring ujian dia. Aku paling boring ujian dia. Tak ada orang lain lagi boring ujian. Bila kita dengar orang lain punya masalah, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku ujian ni sebab aku mampu terima ujian ni. Kalau aku terima ujian dia tak mampu ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Sama juga dia bila dia dengar masalah kita, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur dengan ujianku ya Allah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan dengan kemampuan masing-masing. Tengok, dia level dia paling boring masalah, tak siap pergi sekolah. Esok nak pakai baju apa? Itu level masalah dia. Kita, tuan-tuan, kalau kita ada dekat dia, siap pergi sekolah, siaplah, tak ada masalah, nak bayar itu, nak bayar, tak ada. Kita, tuan sekalian, contoh saya muda, 20-an, 30-an katakan, tak sama ujian masalah dengan tuan-tuan dah 50, 60, 70, 80, 90, 100. Siapa boleh turun sini, Tuan Musi? Siapa boleh turun sini? Tak ada. Orang perempuan? Orang perempuan pula. Ibu-ibu siapa paling tua kat sini? Tak ada, muda. Okey, semua 30-an dengan buat agak 60-an dah lebih kurang. Ada 70? Okey, tak apa. Ada, siapa? Haji, ya Allah Haji. Saya ingatkan orang perempuan belakang punya Haji. Haji, nak tanya ikhlas pada Haji ni. Umur 70 Haji hidup sama gini, ada tak sedetik yang tak ada masalah? Dengar tak tu? Masalah sentiasa ada. Kenapa kita kena ada sentiasa masalah? Pertama, saya semua poin nombor 3. Pertama, apabila kita sentiasa ada masalah, kita kena bersyukur sebab Allah masih sayang kita. Kalau kita tak ada masalah, tak ada masalah aku ni rasa ni, bermakna dua, tuan-tuan. Pertama gila, saya kata tadi. Yang kedua, kita kena penyakit istikharah, istidraj. Allah tak ada uji kita langsung. Rupa-rupa, tuan-tuan, kita kena istidraj. Macam Firaun selembor pun tak pernah, tuan-tuan. Kita tiap-tiap pagi selembor. Beza. Okey, pertama kita kena ada masalah sebab tu ujian. Yang kedua, kenapa kita kena ada ujian? Sebab Allah dah berjanji kepada sekalian bahawasanya di dunia ini adalah neraka bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Syurga kita yang sebenar adalah di akhirat, tuan-tuan. Kita neraka kita, tuan-tuan sekalian. Ponek kita ada masalah kita, tuan-tuan. Kena baca pen ko, apa ko, telefon ko, apa macam-macam lah. Malam kita tidur tak? Tidur. Haus kita minum air tak? Minum. Ada fresh orange, ada sirap limau. Contohlah, tak ada tak apa malam ni. Ada air tu, air ni apa, teh tarik apa tak kisahlah. Kita boleh minum. Tapi akhirat yang sebenar, neraka yang sebenar di akhirat, tuan-tuan sekalian, yang orang kafir masuk, mereka akan mengatakan, ya Tuhanku, kami haus. Kami haus. Apa kata orang-orang? Apa kata Ta'ala? Oh, biqahniya mafhum. Oh, kamu haus? Aku ada sediakan air. Pergilah minum.
Air apa agak-agak? Air bukan air sirap. Air kosong. Tidak, lagi teruk. Air nanah. Tapi kita dengar air nanah, kita dengar, kita minum tak? Tapi penghuni neraka dia tetap akan minum, sebab dia itulah peluang yang dia ada. Minum, hidup tuan-tuan. Contoh. Jadi contoh nak bunyi tu, kita alhamdulillah air kosong, halal lagi lah, selesai masalah. Orang neraka, penghuni neraka minum macam ni tuan-tuan berbunyi tu tuan-tuan, tapi nanah. Nanah nanah tarik, nanah ais, semua dah. Kita pilih tuan-tuan. Adik-adik dah masuk neraka tak? Nak? Tuan Musi, saya takut kata Tuan Musi. Silap dengar betul, sangka baik, alhamdulillah. Nak Musi, Tuan Musi wake up. Silap dengar tu. Nak masuk neraka pun tidak? Terus. Tapi kita orang Islam akhirnya ke syurga, betul. Tapi orang-orang yang banyak lakukan dosa, Allah Ta'ala akan colokkan, tak masuk pun, colok ke dalam neraka. Berapa lama? 1,000,000 tahun. Bukannya masuk adik, colok 1,000,000 tahun. Dalam riwayat mengatakan 1,000 tahun sebenarnya, tapi dinisbahkan 1 tahun akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. 1,000 kali 1,000 berapa? 1,000,000. Colokkan 1,000,000. Colok ya. Ui lama ya. Baru 50 tahun. Lama baru 1,000 tahun. Lama baru 200,000 tahun. Lama baru 500,000 tahun. Ui lama 9,999,980 tahun. Ui lama 999,990 tahun. Nak menunggu tuan-tuan. Ya Allah, lama tuan-tuan. Akhirnya kita akan keluar dari neraka, tapi dicolokkan sekejap selama 1,000,000 tahun. Sekejap tak? Nak masuk ke tidak? Saya tak nak. Kalau nak tadi saya balik sekarang tuan-tuan. Saya takut saya berdosa. Yang ketiga. Kalau pakai dulu tuan-tuan baru nombor 2. Sabar tuan-tuan. Ada setengah jam, sabar tuan-tuan. InsyaAllah. Sabar sikit dia tuan-tuan. Yang ketiga, akhlak Rasulullah SAW mesti dihidupkan. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi satu hadis Nabi SAW yang bermaksud orang Islam, siapa yang niat nak buat baik dan dia buat baik tersebut, Allah akan bagi pahala gandaan sehingga 700 kali ganda, bahkan lebih. Pertama. Yang kedua, dia niat nak buat baik tapi tak kesampaian baik tersebut, maka Allah bagi dia pahala 1 pahala niat. Yang ketiga, barang siapa yang dia niat nak buat jahat dan tak kesampaian jahat tersebut ataupun tak jadi buat jahat, maka Allah akan bagi dia pahala 1 pahala tak jadi buat jahat. Yang keempat, kalau barang siapa yang niat nak buat jahat, maka dan dia buat jahat tersebut, maka Allah bagi dia dosa 1. Tuan-tuan, 4 kali tuan-tuan ya. Gandaan 700 minimal pahala. Yang kedua, gandaan 1 pahala. Yang ketiga, 1 pahala. Yang keempat, 1 dosa. 3 perkara lawan 1. Saya punya mualaf tuan-tuan di Bahau tuan-tuan, dia kata apa? Nama dia Chong. Dia kata apa? Ustaz, maknanya Ustaz, kita orang Islam mustahil masuk neraka, dia kata. Wah, kau ni boleh statement kau ni. Tapi fikir macam logik juga dia cakap tuan-tuan. Sebab orang yang masuk neraka memang dia nak masuk neraka. Faham tak tuan-tuan? Orang yang nak masuk neraka memang nak masuk neraka. Kita ni tuan-tuan, orang Islam buat 1 kebaikan, niat dan buat gandaan 700. Contoh tuan-tuan so, contoh yang mudah saja cara ini. Tuan-tuan datang ke sini, jalan kaki ke masjid, 1 pahala. Surau 1 pahala. Datang pula qabliyah, ambil wudu pula 2 kebaikan. Kemudian datang pula atas ni qabliyah maghrib, 3 kebaikan. Sembahyang jemaah maghrib 4. Ini contoh yang basic ni, tak lain-lain lagi ni ya. 4 kebaikan. Zikir lepas sembahyang 5 kebaikan.
berdoa dengan imam 6 kebaikan. Kemudian qabliyah ba'diyah maghrib 7 kebaikan. Kemudian dengar pula selawat 8 kebaikan. Contoh. Yang ke-9 dengar pula ceramah dan tak tidur. Contohlah 9 kebaikan. Yang ke-10 maghrib lepas isyak balik kita sembahyang jemaah 10 kebaikan. Malam ni tuan-tuan agak-agak kalau kita kira-kira tuan-tuan, berapa puluh ribu pahala tuan-tuan? 4,000 tak tepat. 700 kali dengan 10 busuk-busuk tuan-tuan, 7,000 pahala tuan-tuan. 7,000 pahala tuan-tuan sekalian. Nak menghilangkan 1,000 tu tuan-tuan dengan 7,000 kejahatan. Satu malam tak sampai 10 jam, tak sampai 5 jam, mungkin 2-3 jam tuan-tuan, 7,000 kebaikan. Nak menghilangkan 7,000 kebaikan dengan melakukan 7,000 kejahatan. Apa kejahatan 7,000? Agak-agak tuan-tuan lah kita ni masuk neraka ke syurga. Terkonanglah saya pada satu syair Nabi. Mana tadi? Seorang tolong baca syair, bukan syair Nabi, Imam Syafi'i. Ilahi lasturil firdaus. Tolong kau bagi sikit. Ilahi lasturil firdaus si dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Saya tak mampu suruh je tuan-tuan Tapi bila kita dengar tuan-tuan, agak-agak kita orang di mana? Kita ni nak syurga tuan-tuan, agak-agak rasa macam rakyat. Tapi buat dosa banyak tuan-tuan. Ngumpet je kau pak, ustaz tu macam tu, imam tu macam tu. Contoh. Tapi kita banyak beramal pun tidak juga tuan-tuan. Akhir terus sekalian, kita doalah pada Allah Ta'ala bahawa saya tuan-tuan, kita takut nak ke neraka, tapi kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita ni syurga. Tuan-tuan sekalian, akhir pada poin nombor 3 tuan-tuan. Kita tuan-tuan sekalian nak 3 perkara saja hidup tuan-tuan. Kita semua akan mati tak? Akan mati. Bila tuan-tuan? Tak tahu. Lepas ni kau? Wallahualam. Kalau lepas ni takut juga saya tuan-tuan. Tapi kita akan mati tuan-tuan. Entah bila, entah esok, tak lusuh, tak tulat, minggu depan, tahun depan, kita akan mati. Bila kita akan mati tuan-tuan, kita minta kepada Allah Ta'ala 3 benda ni sahaja, dah cukup. Pertama, kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala terima taubat kita. Yang kedua, supaya Allah Ta'ala terima amal kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Tuan-tuan, kalau ada 10 pilihan tahu sekalian Pertama, Allah terima amal kita, Allah pun dosa kita. Kedua, Allah terima amal kita. Ketiga, Allah bagi kita syurga.
Keempat kayu, kelima kereta mewah, keenam pangkat tinggi, ketujuh duit dalam bank 10 juta, ke-8 rumah 10 tingkat, 10 tingkat, lebar 10 tingkat juga, tinggi 10 tingkat, panjang 10 tingkat. Kan? 9 tu apa-apa lah, malah nak fikir. Agak-agak lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak yang nombor mana? Dia 3 pilihan dia boleh. Nak yang mana? 1, 2, 3 lah kan? Ada yang kata nak 5, 6, 7 boleh apa? Tuan-tuan bos sekalian, kita ni tuan-tuan, siapalah kita? Siapalah kita tuan-tuan? Bila kita ni banyak dosa tuan bos sekalian, tup mati. Kita banyak dosa, pup mati. Kita tak ada amalan, tak ada amal sedikit pun, pup mati. Agak-agak tuan-tuan sekalian, kita ni di mana? Di syurga ke di neraka? Saya nak kata syurga neraka pun tuan-tuan, wallahu a'lam, bukan bidang kuasa saya. Kalau bidang kuasa saya dah syurga neraka, insya-Allah semua penduduk apa ni? Kawan saya kata harta mas KL ke? Tak, harta mas PD saya kata. Sunggalah harta mas. Kalau saya ada kuasa, kalau Buya Hamka coba, kalau babi pun boleh tahu apa? Kalau, mana mustahil lah. Kalau lah saya ada kuasa, insya-Allah lah sama-sama lah kita masuk syurga. Kalau saya ada kuasa, mana yang bayar lebih masuk syurga nombor 6. Mana yang bayar basic saja nombor 1. Kalau saya, masalah tuan-tuan bukan saya tentukan. Yang tentukan adalah Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu lah, kita beri ibu-ibu dulu. Ibu-ibu nak masuk syurga, senang ke susah? Ibu-ibu ni perempuan. Orang perempuan nak masuk syurga senang ke susah? Senang. 3 benda sahaja. Pertama, puasa. Orang perempuan kalau buat puasa tuan-tuan, Isnin Khamis, hari putih, semualah dia perempuan nak puasa. Orang lelaki puasa tak? Tengoklah dulu. Saya kalau ada kelas pagi pukul 10, makanlah pula. Kalau kelas petang kan, makanlah pula. Semua lauk sedap-sedap. Puasa. Orang perempuan memang anda apa puasa. Yang kedua, perempuan nak masuk syurga, apa yang kedua tuan-tuan? Semayang. Orang perempuan kalau buat bangun malam semayang, kalah orang lelaki. Betul tak ayah-ayah? Tak. Orang perempuan memang hebat buat semayang. Tapi yang ketiga itulah yang lemah. Aurat bukan, iaitu mentaati suami. Contohlah, bila kita khabar mentaati suami tuan sekalian, orang perempuan kena taat suami. Tapi susah ke senang ibu-ibu taat suami? Susah. Susah. Sebab para sahabat tahu sekalian, bila dengarlah dia tu kono yang dia ni macam-macam lah, dia pergi ngadu dekat Sayyidina Umar. Dia dah kena bebel kat bini ni, dah tahan dah ni. Morning pula aku kena bebel kerja ni. Pergi jumpa Sayyidina Umar lah nak ngadu. Sayyidina Umar tuan-tuan, setan takut dengan dia tuan-tuan. Setan kalau tak serambak dengan dia tuan-tuan, patah balik dia. Setan tu. Kita kalau serambak setan, kita yang patah balik. Beza. Sayyidina Umar tu punyalah hebat, garang, memang berkuasa penuh lah. Para sahabat ni tuan-tuan, dia kena dengan bini tuan-tuan, dia pergi jumpa Sayyidina Umar nak ngadu. Sampai ke pintu tuan-tuan, Sayyidina Umar bersama kena bebel juga dengan bini tuan-tuan. Jadi tahu sekalian, saya faham manusia tuan-tuan, dia ni nak dapatkan nikmat senang, tapi kena ada pengorbanan yang besar. Kalau kita nak dengar cakap orang tuan-tuan, kita takkan pernah habis tuan-tuan. Contoh tuan-tuan saya dulu pernah jadi imam tuan-tuan. Mula-mula saya jadi imam, kita keluaran tahfiz, kita nak baca surah panjang-panjang. Saya bacalah surah panjang tuan-tuan. Jemaah tegur, Ustaz, bacalah pendek Ustaz. Jemaah ni tua-tua. Saya bacalah surah pendek-pendek. Idza ja'ina a'tayna qul wallahu lam. Apa ni tabat tiada. Bacalah surah-surah pendek. Adalah orang tegur, Ustaz, apa pendek pun nak lah Ustaz. Saya bacalah panjang pendek pun ada ngadu. Saya teringatlah kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia. Luqmanul Hakim, anak dia dengan keldai. Luqmanul Hakim tarik keldai, atas keldai ada anak dia, tarik. Lalu sebuah kampung, apa kampung khabar? Apalah anak dia ni, ayah tarik pula. Tukar tuan-tuan, tukar.
Anak ai tarik kedai, ayah ai naik kedai. Tariklah anak Luqman Hakim. Lalu sebuah kampung. Apa kampung tu apa? Apalah ayah tak guna betul. Anak ai tarik. Tukar tuan-tuan, dua-dua naik kedai. Lalu sebuah kampung. Apa kampung tu apa? Apalah dia orang dua ni. Kesian kedai. Tukar tuan-tuan, dua-dua tarik kedai tak ada naik. Lalu sebuah kampung. Apa kampung tu apa? Apalah dia orang dua ni. Ada kedai tak nak naik. Sekarang ni nak tanya tuan-tuan ni, kalau kita lah nak puaskan hati semua orang, dapat ke tidak? Tak dapat. Kata orang putih tuan-tuan, you win some, you lose some. Wow, malam ni tu orang putih. Apa maksud you win some, you lose some? Kita dapat ini, kita hilang ini. Kita dapat ini, kita hilang ini. Kalau kita dapat ini, kita dapat ini, something wrong. Lepas ini, kalau lepas ini, something wrong juga. Kita ni tahu sekalian, orang Islam tahu sekalian, dia ni jangan sampai yang dia kerja tak dapat, yang gendong cicing. Dia kerja. Aku nak sedekah 1,000 lah. Contoh. Dia sedekah 1,000, sembahyang tidak. Aku rasa macam nak puasa 10 hari lah. Puasa 10 hari, sembahyang tidak. Contoh. Okey tuan-tuan, kita kena jagalah akhlak kita yang sebenar. Last, kisah saya yang terakhir. Masuk poin yang terakhir. Poin nombor 4. Kisah tuan-tuan. Saya tengok kisah Nabi Isa dengan orang Yahudi. Satu hari tuan-tuan sekalian, Nabi Isa ni dia musafir. Dia bermusafir, dia terserempak dengan seorang lelaki Yahudi ni. Dia jumpa tengah jalan. Orang Yahudi tu tak tahu tu Nabi Isa. Berjalanlah mereka berdua, berhentilah Nabi Isa kebah, dia nak semayang. Nabi Isa tahu sekalian, dia kebah semayang, dia ada bawa orang dulu bawa bokeh tau. Dalam bokeh itu ada bokah lah, ada roti. Nabi Isa bawa satu roti, Yahudi tu bawa 2 roti. Letaklah bokeh. Orang Yahudi tu terdampak Nabi Isa punya roti satu je. Aku 2, dia 1. Tak boleh jadi ni. Kan kena ambil aku punya 1 ni. Dia makan 1 siap-siap. Nabi Isa semayang. Dah sudah apa semua tu, dah sudah semayang. Nabi Isa kata, jom makan. Makanlah tuan-tuan sekalian. Nabi Isa makan, Nabi tanya balik, mana pun lagi 1 roti? Entah. Nabi Isa ni mukjizat dia tuan-tuan. Dia tahu apa yang ada dalam bokeh orang lain. Dalam Quran Allah beritahu, dalam almari rumah orang tu dia tahu makanan apa yang ada, dia tahu. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi Isa tanya lagi, tadi ada roti? Tak tahu. Dia bersumpah, wallahi tak tahu. Tak apalah. Kemudian dah sudah makan, Nabi Isa makan satu buku roti, dia makan satu buku roti, jalan. Nampak kambing. Kata Nabi Isa, kau pergi bunuh kambing tu, pergi semoleh kambing tuan-tuan. Dah semoleh, mati. Hidup kambing tu balik tuan-tuan. Kata Yahudi ni, ajaibnya dia apa? Kata Nabi Isa, lagi ajaib roti hilang. Lalulah, tak apalah, disumpah lagi, wallahi tak tahu mana roti ni. Lalulah, tak apalah, pergilah basuh dah pergi. Lalu sungai, tak ada sampan, tak ada apa. Dalam sungai tu tak roti berenang. Kata Nabi Isa, tak apalah, kau naik dalam belakang aku ni, aku bawa. Nabi Isa pun jalan atas hari. Kata orang tu, ajaibnya. Kata Nabi Isa, lagi ajaib roti hilang. Dia bersumpah lagi, wallahi tak tahu. Tak apalah, jalan lagi. Jumpalah satu kampung yang ditinggalkan. Tiba-tiba nampaklah omeh. 3 bunti, tahu bunti tak? 3 bukit, 3 bunti lah. 3 guni lah, ambil faham semua dah. Kata Nabi Isa, oh, 1 untuk aku, 1 untuk kau. Kata orang Yahudi tadi, ada 3 ni, siapa lagi 1 ni? Oh, lagi 1 ni untuk orang yang ambil roti. Tiba-tiba dia mengaku, wallahi roti tu aku punya, aku yang makan. Katakan tu tak apalah. Nabi Isa berkata, tak apalah, macam ni lah, ada apa semua, bahagian aku tu kau ambil, aku nak balik. Orang Yahudi ni tunggulah 3 buntir omeh, tunggu, berangan. Datanglah 3 orang berompak. 3 berompak datang, dipancung Yahudi tu, mati Yahudi tu tuan. 3 berompak tu bincang, nak angkit omeh ni kita kena makan dulu. Undi.
Seorang pergi beli roti, diorang tunggu. Undi, seorang pergi beli roti, diorang tunggu, diorang bincang. Dia sampai yang beli roti tu sampai, kita bunuh dia. Dapat dah seorang 1,5, adil. Okey lah. Sampailah orang kawan tuan-tuan, dibunuh kan. Mati kawan tu, tinggal 2 orang. Ada dapat dah seorang 1,5. Sebelum nak balik, kita makan dulu. Makanlah roti tersebut. Akhirnya mati dua-dua tuan-tuan. Roti tu ada racun. Akhir tuan-tuan, siapa punya omel tuan-tuan akhir? Tak ada siapa. Itulah cerita tuan sekalian, akhlak orang yang tamak. Tak ada apa manfaat tuan-tuan. Akhlak Rasulullah yang terbaik. Akhir zaman tuan sekalian, kita kena hidupkan supaya kita tak jadi macam orang Yahudi dan perompak yang tidak baik tersebut. Memang dah perompak dah, tak baik dengan Tuhan. Yang terakhir tuan sekalian, yang terakhir, macam mana kita nak sayang Nabi? Tadi dah ceritalah 1, 2, 3, 4, 69. Agak-agak tahu sekalian, ibu-ibu yang sekalian, macam mana kita nak sayang Nabi? Adik-adik, okey, betul lah tu. 10 markah. Tapi markah penuh 30. Baru 10 markah. Ikut sunnah Nabi, betul. Apa lagi? Selawat, okey, betul. Lagi ni, yang tanya tu pula soalan tu, saya dengar satu orang tu dia tanya ke ustaz tu dalam TV Al-Hijrah. Saya terdengar, so nak undur balik, saya terdengar tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan juga bahawa, ustaz, macam mana nak mendidik orang itu supaya, mendidik anak supaya cintakan Nabi. Sebab umat akan datang lagi 10 tahun, tak tahu budak-budak kecil ni sayang Nabi ke tidak. Pertama sekali, sebelum kita nak pastikan anak kita, cucu kita, kaum kerabat kita sayang Nabi, pastikan kita dulu sayang Nabi. Jangan seperti ketam mengajar anaknya jalan lurus. Dia suruh anak dia buat A, buat B, buat C, buat D, contoh. Tapi dia pun tak betul. Kan, anak dia suruh anak, lurus anak, lurus jalan. Dia kata apa? Ayah pun tak lurus, macam mana? Bila nak pastikan anak kita cinta Nabi, kita dahulu sayang Nabi. Kalau kita tak sayang Nabi, kirim salamlah anak kita sayang Nabi. Kita risau akhlak anak kita, tapi kita tak risau akhlak kita. Kita risau semayang anak kita, tak risau semayang kita. Kita risau perangai, akhlak dan semua adab anak kita. Anak kita sendiri tak ada adab. Sebab tuan-tuan sekalian, saya tengok banyak orang share tuan-tuan, budak-budak zaman sekarang. Saya pergi sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah rendah, ceramah tuan sekalian. Cikgu-cikgu dia kata, ustaz, tolonglah nasihat budak-budak ni ustaz. Teruk benar. Ni ada cerita. Dulu tuan-tuan, saya pernah ngajar kafar dulu. Dah mula sebelum Covid dulu tuan-tuan. Masa tu tahun 2019. Ada seorang budak tuan-tuan. Dia ustaz nak pergi bil air. Pergilah. Lokek setengah jam tak balik-balik tuan-tuan. Saya suruh budak pergi tinjau. Ustaz, dia tengah isap rokok. Tak apalah, saya tinjau. Weh, kau buat apa tu? Ya boleh, suami dia. Abang dia boleh foyah kau. Dia terpoyah dia. Tuan, nanti balik sekolah anak nanti jumpa saya sekejap. Okey ustaz. Okey, tak apa. Tiba-tiba tuan sekalian dah tiba-tiba lah. Bukan tiba-tiba, lepas tu tuan-tuan dah habis sekolah. Anak ayah sampai. Ayah datang tuan-tuan, bawa motor, pakai singlet, seluar pendek, ukuk di bibir. Tak apalah, tu hal dia lah, tak kacau. Sampai sekolah, ayo ustaz, nak bawa anak saya ustaz. Anak tuan ni merokok pagi tadi. Petang tadi masuk kelas saya dia merokok. Tanya ayah tanya, rokok tu kau ambil mana? Ayah punya dia buat. Terasa ayah agak shot rokok tu kan. Ayah punya. Jadi macam mana nak berhentikan anak ni serokok? Itu tahun 2019. 7 tahun dulu. Saya tengok TikTok tahu sekalian, bukan rokok tuan-tuan ni, bapak rokok dah hisap dah. Umur dia mungkin dah habis form 5 kan, mungkin form 5 masuk Allah malam, dah besar lah. Dia okey, yang saya jumpa luar hormatnya. Tapi dia punya cara dia tuan-tuan. Saya kebakan dia, jumpa dia ada kodai jumpa dia. Kau yang dulu kata rokok dengan ustaz kau sekarang isap apa? Tak ada ustaz, isap gula-gula je. Gula tak apa, jangan mushroom. Ada tahu mushroom tak? Tak tahu.
mushroom lagi lah celaka. Mushroom lagi tak elok. Bukan rokok lah tu. Ni mushroom dia dah. Lagi jangan. Okey, last. Bukan last, ada cerita lagi. Apa hukum rokok? Haram. Yang jawabnya anak-anak, ayah-ayah diam. Makruh. Ustaz, kalau ustaz khabar rokok tu makruh, ustaz tu merokok. Alhamdulillah saya tak merokok. Apa hukum merokok? Bukannya saya baik, benar tuan-tuan. Saya cuba juga merokok tuan-tuan. Masuk sama sekolah dulu lah. Rokok tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Mak pun khabar, marah ada tuan-tuan. Dia khabar apa? Rokok tuan sekalian memang haram. Fatwa aku haram. Selesai. Makruh no tak ada kan. Cuma ada segelintir pakcik-pakcik ni dah 60 tahun merokok, 40 tahun merokok, pada kocik dah merokok, pada dia bujang merokok. Tiba-tiba dia dah berhenti merokok. Dia pun tak setuju. Apa? Bila dia berhenti merokok, mulalah poning, selemo, demam. Pergi klinik tuan-tuan. Bila pergi klinik, doktor kata, pakcik tak payahlah berhenti, sambung lah. Satu hal yang kedua tuan-tuan, dia cerita kat saya, macam mana ustaz, doktor suruh sambung balik. Tak apalah pakcik niatlah sekurang-kurang doa ke Tuhan supaya pakcik berhenti merokok. Walaupun bila dah mati baru nak berhenti. Sekurang-kurang tuan-tuan, kalau ada niat. Mungkinlah tuan-tuan, ada orang tuan-tuan pakcik tu kata apa, saya ustaz nak berhenti rokok susah, memang tak dapat. Habis tu apa pakcik buat? Poso lah ustaz. Poso, bila poso tu Ramadan je lah. Tak jadilah usaha dia untuk berhenti rokok. Orang tu terus tak kacau. Lagu pakcik ya. Orang terus tak kacau. Ni yang budak-budak ni. Pertama, rokok ni kalau di sisi undang-undang tak salah lah. 18 tahun ke bawah tak boleh. Yang kedua adik-adik depan saya ni yang tak rokok lagi, tiba-tiba merokok pula, itulah dosa. Haram, masuk neraka. Macam tu rokok kan? Ya. Macam saya tak serokok, tiba-tiba saya serokok, haram perbuatan saya. Adik-adik depan saya ni misalnya umur 6 boleh, 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh, 2 boleh, 10 boleh, 10, 9, 8, 7, 6, ada salah. Tak merokok. Okey, bagus. Tiba-tiba merokok pula, haram, berdosa, masuk neraka, badan muka. Jangan. Tak boleh. Yang pakcik-pakcik yang dah tua-tua ni, bukan saya suruh tuan saya takut nanti kan saya dah balik kena halang pakai tutup. Bukan bidang saya untuk cerita malam ni. Nak kembangkan fokus ke budak-budak depan ni dan yang tak pernah merokok lagi. Kau tak merokok, tiba-tiba merokok. Stres. Terus lepas tu tuan-tuan, bila kita sayang Nabi, bila kita cinta Nabi, kita akan tiru apa yang Nabi buat. Memanglah ustaz, Nabi mana ada zaman Nabi rokok, tak apalah. Bukan juga bab tu. Nak khabar tuan-tuan, Nabi tidak melakukan yang haram ataupun makruh. Nabi meninggalkan sedaya upayanya. Kita agak-agak tuan-tuan, kalau kita lah budak-budak depan saya ni, agak-agak kalau kamu merokok, kamu agak-agak sayang Nabi ke tidak? Tak. Betul boleh. Okey, tak apalah, apa pun kamu punya pendirian. Tak satu benda tuan-tuan, adik-adik sekalian, khususnya lah adik-adik, ibu-ibu ke belakang pun sama, yang perempuan dengan kanak-kanak pun sama belakang tu. Dulu masa saya ingat tuan-tuan adik-adik sekalian, yang lelaki yang sokok upu budak perempuan pun hisap. Dia siap WO tuan-tuan. SBO pun tak roti tuan-tuan. Tu pula dah pula tu. Tu kan. Yang buat yang kita tengok kat TikTok tahu sekalian, budak perempuan, budak sekolah menengah. Spoil betul. Ada di perempuan ibu-ibu ke belakang tengok anak perempuan, jangan sampai merokok. Sebab bila dah pandai merokok, dia akan pandai hisap yang lain. Siapa? Dan lain-lain lah. Tak sampai kita malam ni tuan-tuan. Okey, tuan-tuan sekalian, wallahu a'lam. Jadi tuan sekalian, 4 perkara yang utama yang saya bahaskan tuan sekalian tadi. Jangan sampai kita leko dan lalai sebagai umat akhir zaman, yang kita tuan-tuan terdedah kepada segala macam bahaya. LGBT, pelangi, liberal, sister in Islam. Kadang-kadang tuan sekalian, saya pun boleh sister Islam ni. Apa yang dia nak sebenarnya?
sistem Islam lah. Sistem Islam ni dia nak hak sama rata. Dia tak khabar perempuan sah belakang, lelaki sah depan dia tak nak. Dia nak satu sah tu lelaki perempuan ada. Agak-agak perempuan sistem Islam ni nak sembahyang Jumaat agak ada gerakan sister in Islam. Weh, cuma tu tak betul tuan-tuan. Kita kena jaga. Saya tak risau dengan tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni insya-Allah yang dah umur saya risau mana? Saya risau yang remaja-remaja ni, anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, cicit tuan-tuan. Tua mana lah cicit tu kan. Yalah, generasi tuan-tuan, keturunan tuan-tuan. Anak-anak buah, anak saudara, cucu buah, cucu saudara, semualah kena risaukan tuan-tuan. Sebab zaman sekarang ni terdedah kepada segala macam bahaya. Saya tak pergi lain, saya pun contoh, saya dah tidur tuan-tuan. Anak saya tuan-tuan, sama juga, saya risau juga. Kita rasa, kita ni, yelah macam tu lah ada tapi tuan-tuan, dia yang masalah dengan budak-budak tuan-tuan. Yang buruk, compek mana ikut dia tuan-tuan. Yang baik, yang suruh baik-baik ni kan. Kita buat menari ke, buat macam nak gua-gua ke, itu diikut Budak zaman sekarang, tengok dekat TikTok, tengok dekat YouTube short, semua tak berguna tuan-tuan. Bahaya, terdedah benar kepada segala macam cabaran dan dugaan sebagai umat akhir zaman. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita buat sikit tapi banyak pahala. Sebab apa? Cabaran dan dugaan susah untuk kita halang. Melainkan dengan iman kita kuat, kita punya mukmin, muslim kita kuat insya-Allah. Cara yang terbaik, paling mudah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ni tuan-tuan, orang baca Quran, dia pegang dapat pahala, tengok dapat pahala, dengar dapat pahala. Apatah lagi baca, sama dengan selawat. Kita start selawat, okey, kita dengar lepas ni. Dengar. Ini nak dengar ke luar bayaran 5,000 seorang tuan-tuan. Ya. Susah dengar tuan-tuan. Kita dengar, kita hayati bacaan dan bacaan selawat tu tuan-tuan, kita dengar, kita hayati. Tinggal letak telefon sekejap, dengar betul-betul. Okey? Kan? Jadi insya-Allah sekalian kita jumpa pada masa akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Hafiz yang telah menjemput saya dan yang ada kaitan-kaitan yang atas tu lah. Ada kaitan-kaitan atas tu baru sampai ke Abang Hafiz tu rupa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat yang hadir malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, baik yang kecil maupun yang besar maupun yang dah tua, jahat mana lah bunyi yang dah berumur, yang pencen, yang ibu-ibu belakang, yang masak, yang semualah. Wa imma menyumbang like di Facebook dia tak datang pun. Posting yang orang sini hantar tu di like dia. Tak apalah. Dia naikkan engagement tuan-tuan, mudah-mudahan dapatlah sahab di akhirat insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf jika salah bahasa terlebih bicara. Insya-Allah jumpa kita di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.